air mata anak dara, lambang kesucian, hati nyamuk dan kuman, perlambangan kehalusan dan kepayahan. Darah anak raja, ujian terakhir antara cinta dan tanggungjawab. Let me put it this way. Puteri itu bukan sekadar menolak tapi mengajar Sultan dan kita semua tentang batas kuasa manusia. Dalam dunia hari ini, syarat-syarat itu ibarat two-factor authentication. Jika anda tak miliki dua unsur utama, anda takkan dapat akses ke hati puteri. Inilah klimaks kisah pengajaran besar tentang erti cinta, pengorbanan dan kebijaksanaan. Pilihan di tangan raja dan pilihan itu akan mengubah seluruh kisah mereka. Akhirnya kita sampai ke babak penutup yang penuh emosi. Sultan Mahmud akhirnya sedar. Syarat terakhir, semangkuk darah anaknya sendiri adalah garis merah yang tak boleh dilangkaui. Anda pernah dengar istilah ethical limit. Inilah titik di mana keinginan bertembung dengan nilai kemanusiaan. Hati Sultan berkecamuk antara cinta seorang lelaki, ego seorang raja dan naluri seorang ayah. Sekarang cuba renungkan. Adakah berbaloi mengorbankan keluarga demi cita-cita peribadi? Sultan Mahmud memilih untuk menghentikan peminangan, menandakan kemenangan moral di atas obsesi kuasa. Pilihan ini, walaupun penuh kepedihan, adalah langkah bijak seperti kita menekan reset pada sistem bila tersalah aturan. Now you might be thinking, apakah Sultan menyesal? Mungkin. Tapi lebih dari itu, baginda belajar erti sebenar cinta dan pengorbanan. Puteri Gunung Ledang pun menghilang, meninggalkan Sultan dan seluruh negeri dengan satu pengajaran abadi. Let me share, setiap kita pasti pernah berdepan situasi serupa. Walau dalam bentuk berbeza, di sinilah kematangan dan nilai kemanusiaan diuji. Menariknya, kisah ini kekal relevan mengingatkan kita agar sentiasa menimbang antara impian peribadi dan realiti moral. Kesimpulannya, Puteri Gunung Ledang bukan sekadar cerita cinta tapi juga kisah kebijaksanaan. Dalam hidup, ada perkara yang tak boleh dikompromi walau sebesar mana pun kuasa atau obsesi kita.